Pernah tak anda rasa semakin kuat anda mencuba untuk mendapatkan sesuatu, semakin jauh ia lari daripada anda? Anda bekerja lebih keras, anda mengawal setiap perincian, anda menolak diri anda ke had sempadan, tetapi matlamat yang anda kejar itu seolah-olah semakin menjauh. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat mengecewakan dan ia dialami oleh ramai orang. Kita diajar sejak kecil bahawa usaha keras adalah kunci kejayaan. Lebih banyak usaha, lebih banyak hasil. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda, dalam alam semesta kuantum yang kita diami ini, peraturan itu sebenarnya terbalik? Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa usaha yang terdesak sebenarnya menghantar isyarat yang salah kepada alam semesta? Isyarat kekurangan, isyarat bahawa anda tidak memilikinya. Ini adalah paradoks usaha. Apabila anda berhempas pulas, anda sebenarnya menjerit kepada alam semesta dari frekuensi kekurangan. Dan alam semesta seperti cermin gergasi hanya memantulkan kembali apa yang anda pancarkan. Ia tidak memantulkan apa yang anda mahu. Ia memantulkan siapa diri anda pada saat itu. Jadi jika anda memancarkan frekuensi perjuangan dan kekurangan, itulah yang akan anda dapat kembali, dalam bentuk lebih banyak perjuangan dan lebih banyak kekurangan. Fikirkan tentang saat-saat kejayaan besar dalam hidup anda. Selalunya ia berlaku bukan ketika anda sedang berjuang paling hebat, tetapi pada saat anda menyerah. Saat anda berhenti melawan, melepaskan kawalan dan berkata, baiklah, biarlah ia terjadi. Tiba-tiba jalan terbuka, peluang muncul entah dari mana. Inilah kuasa sebenar yang akan kita terokai hari ini. Satu anjakan daripada memaksa kepada membenarkan, daripada mengawal kepada menyelaraskan. Apabila saya sebut perkataan penyerahan, apa yang terlintas di fikiran anda? Bagi kebanyakan orang, ia berbunyi seperti mengalah, pasif atau apatis. Ia seolah-olah anda berhenti berusaha dan hanya menunggu nasib datang. Ini adalah salah faham terbesar yang menghalang ramai orang daripada mencapai impian mereka. Dalam konteks manifestasi dan fizik kuantum, penyerahan adalah satu keadaan yang sangat aktif dan berkuasa. Ia bukan tentang menyerah kalah. Ia tentang menyerah kepada satu frekuensi yang lebih tinggi. Ia adalah keadaan koheren atau selaras. Penyerahan yang aktif bermakna anda berhenti berjuang dengan realiti semasa anda. Sebaliknya, anda mula menghayati perasaan impian anda yang telah pun tercapai. Anda sejajarkan frekuensi anda dengan realiti yang anda inginkan, bukan dengan pasif menunggunya. Ia adalah perbezaan antara berkata, saya harap saya kaya satu hari nanti, yang datang dari frekuensi kekurangan, dengan merasakan rasa kesyukuran, kelimpahan dan kebebasan yang datang dengan kekayaan, di sini dan sekarang. Anda tidak menipu diri sendiri. Anda sedang menalak stesen radio dalaman anda ke frekuensi yang betul. Apabila anda melakukan ini, anda tidak lagi menghantar isyarat kekurangan. Anda menghantar isyarat pemenuhan. Anda menjadi padanan getaran dengan apa yang anda inginkan. Ini adalah penyerahan yang berkuasa. Ia adalah tindakan sengaja untuk melepaskan rintangan dan membiarkan tenaga alam semesta mengalir melalui anda, bukannya menentangnya. Mengapa usaha yang terdesak ini sangat tidak produktif? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem saraf dan minda separa sedar kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa kira-kira 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita dikawal oleh minda separa sedar. Minda ini adalah seperti sebuah cakera keras gergasi yang menyimpan semua pengalaman masa lalu kita, terutamanya yang beremosi kuat. Jika anda telah hidup dalam corak perjuangan dan kepercayaan bahawa kejayaan itu sukar, maka itulah program yang berjalan di latar belakang 95% masa.
Apabila anda secara sedar cuba memaksa hasil yang berbeza, anda menggunakan hanya 5% daripada kuasa minda anda untuk melawan program 95% yang sudah berakar umbi. Ini mewujudkan konflik dalaman yang besar, satu keadaan yang kita panggil ketidakselarasan atau incoherent. Anda mahukan kelimpahan, tetapi program bawah sedar anda menjerit, hidup ini susah, duit sukar dicari. Konflik ini mewujudkan rintangan tenaga yang besar dalam diri anda. Anda menjadi seperti kereta yang pemandunya menekan minyak dan brek pada masa yang sama. Banyak bunyi dan asap tetapi tiada pergerakan sebenar. Minda separa sedar perlu diprogramkan semula, bukan dilawan. Usaha paksa hanya menguatkan program lama bahawa anda perlu berjuang untuk mendapatkan apa yang anda mahu. Jadi, bagaimana kita beralih daripada perjuangan kepada aliran? Jawapannya bukan dengan berhenti bertindak, tetapi dengan mengubah sumber tindakan kita. Kita perlu membezakan antara usaha paksa dengan tindakan berinspirasi. Usaha paksa datang dari tempat ketakutan, keraguan dan kekurangan. Ia adalah tindakan yang anda ambil kerana anda fikir anda mesti melakukannya. Kerana anda bimbang jika anda tidak melakukannya, matlamat anda tidak akan tercapai. Tenaga di sebalik tindakan ini adalah ketegangan dan desakan. Ia menghantar isyarat kekurangan kepada alam semesta. Tindakan berinspirasi sebaliknya datang dari tempat penjajaran, kepercayaan dan kelimpahan. Ia adalah tindakan yang terasa ringan, semula jadi dan mengujakan. Ia adalah idea yang muncul dalam fikiran anda semasa anda sedang mandi atau berjalan-jalan, bukan sesuatu yang anda paksa keluar dari sesi sumbangsaran yang penuh tekanan. Kuncinya adalah ini. Anda mesti menyelaraskan keadaan dalaman anda terlebih dahulu. Anda mesti masuk ke dalam frekuensi perasaan impian yang telah tercapai. Dari keadaan yang selaras, inilah tindakan berinspirasi akan muncul. Ia adalah langkah seterusnya yang logik dan mudah. Untuk mengukuhkan peralihan ini, saya mahu anda gunakan satu pengisytiharan yang sangat berkuasa. Ucapkan dengan kuat atau dalam hati anda sekarang, saya izinkan ia menjadi mudah. Pengisytiharan ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah satu arahan kepada minda separa sedar anda. Ia adalah satu kebenaran yang anda berikan kepada diri sendiri untuk melepaskan program perjuangan dan menerima aliran. Ia mengubah frekuensi anda daripada rintangan kepada resonance. Dari perspektif fizik kuantum, anda sebagai pemerhati sedang mengubah keadaan anda, dan dengan itu anda mula mengubah realiti yang anda perhatikan. Mari kita mendalami sains di sebalik mengapa keadaan santai dan selaras ini jauh lebih berkuasa daripada perjuangan yang penuh tekanan. Dari sudut pandang neurosains, apabila anda berada dalam keadaan tertekan dan memaksa, anda mengaktifkan sistem saraf simpatetik anda, iaitu tindak balas lawan atau lari. Hormon stres seperti kortisol membanjiri sistem anda. Dalam keadaan ini, persepsi anda menjadi sempit. Otak anda hanya memberi tumpuan kepada ancaman dan kelangsungan hidup. Ia secara literal menutup keupayaan anda untuk melihat penyelesaian kreatif dan peluang baru. Anda terperangkap dalam pemikiran terowong. Sebaliknya, apabila anda berada dalam keadaan menyerah, percaya dan koheren, anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik, iaitu keadaan rehat dan hadam. Ini membolehkan otak anda memasuki gelombang otak yang lebih perlahan, seperti alfa dan theta, yang dikaitkan dengan kreativiti, intuisi dan penyelesaian masalah yang mendalam. Kesedaran anda berkembang. Anda mula perasan perkara-perkara yang anda tidak nampak sebelum ini. Anda menjadi lebih terbuka kepada idea-idea baru dan jalan-jalan yang tidak dijangka. Dari perspektif kuantum, medan kuantum mengandungi semua kemungkinan. Anda sebagai pemerhati yang sedar adalah orang yang
meruntuhkan kemungkinan-kemungkinan ini menjadi realiti fizikal. Seorang pemerhati yang berada dalam keadaan koheren dengan fikiran dan emosi yang selaras mempunyai medan tenaga yang teratur dan kuat. Medan ini berinteraksi dengan medan kuantum dengan lebih berkesan. Sebaliknya, pemerhati yang kelam kabut, tertekan dan tidak selaras mempunyai medan tenaga yang bercelaru, yang menghantar isyarat yang bercampur aduk kepada medan kuantum. Fikirkan ia seperti ini. Seorang pemuzik yang mahir boleh menghasilkan nada yang jelas dan indah dari biola, manakala seseorang yang tidak tahu bermain hanya akan menghasilkan bunyi bising yang tidak menyenangkan. Keadaan dalaman anda adalah kemahiran anda dalam memainkan instrumen realiti. Malah epigenetik menunjukkan bahawa keadaan emosi kita boleh memberi isyarat kepada gen kita untuk diekspresikan secara berbeza, membuktikan bahawa keadaan dalaman kita mempunyai kuasa untuk mengubah realiti fizikal kita sehingga ke tahap selular. Kebijaksanaan kuno telah mengetahui ini selama beribu-ribu tahun, sama ada melalui falsafah Vedanta yang menyatakan Aham Brahmasmi atau Aku adalah alam semesta, atau ajaran rohani yang mengatakan percayalah bahawa kamu telah menerimanya dan ia akan menjadi milikmu. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan prinsip ini ke dalam kehidupan harian anda? Kuncinya adalah untuk menjadikan peralihan keadaan dalaman anda sebagai keutamaan nombor satu sebelum anda mengambil sebarang tindakan luaran. Sebelum memulakan hari anda, sebelum membuat panggilan telefon penting itu, sebelum duduk untuk bekerja pada projek anda, ambil masa beberapa minit. Pejamkan mata anda. Tarik nafas dalam-dalam. Dan jangan hanya fikirkan tentang matlamat anda. Rasakannya. Rasakan kegembiraan, kelegaan, kesyukuran dan kebanggaan kerana telah mencapainya. Biarkan perasaan itu memenuhi setiap sel dalam badan anda. Cipta keadaan koheren dalaman. Hanya selepas anda merasakan anjakan tenaga ini, barulah anda bertanya, apakah satu tindakan berinspirasi yang boleh saya ambil sekarang dari tempat ini? Jawapannya mungkin sama seperti apa yang anda rancang, tetapi tenaga di sebaliknya akan sama sekali berbeza. Anda tidak lagi bertindak dari kekurangan. Anda bertindak dari kepenuhan. Anda tidak lagi menolak batu ke atas bukit. Anda menari dengan aliran sungai. Untuk benar-benar memantapkan tenaga ini, saya mahu anda mengambil bahagian dalam satu latihan kecil sekarang. Pergi ke ruangan komen di bawah dan type ayat ini. Saya izinkan ia menjadi mudah. Semasa anda menaipnya, jangan hanya type perkataan itu. Rasakan getaran dan kebenarannya. Berikan kebenaran kepada diri anda untuk melepaskan perjuangan. Dengan mengisytiharkannya secara terbuka, anda menguatkan niat anda dan menghantarnya ke medan kuantum. Anda juga memberi inspirasi kepada orang lain yang membaca komen anda untuk melakukan perkara yang sama. Salah satu cabaran terbesar dalam perjalanan ini adalah apabila anda telah menyerah dan menyelaraskan diri, tetapi realiti yang anda inginkan tidak muncul serta-merta dalam bentuk yang lengkap. Di sinilah ramai orang berputus asa dan kembali kepada corak usaha paksa. Anda perlu faham, alam semesta jarang sekali memberikan anda gambaran keseluruhan, teka-teki yang lengkap. Proses manifestasi sengaja tidak telus sepenuhnya. Sebaliknya, ia memberikan anda serpihan, petunjuk dan langkah seterusnya. Ia memberikan anda satu kepingan teka-teki pada satu masa. Tugas anda bukanlah untuk cuba memaksa dan melihat keseluruhan gambar. Itu akan mewujudkan kekecewaan dan isyarat ketidakpercayaan kepada alam semesta. Kemahiran sebenar adalah untuk mempercayai proses tersebut. Ia adalah untuk mengambil kepingan teka-teki yang diberikan kepada anda, iaitu tindakan berinspirasi seterusnya, dan mempercayai bahawa
Apabila anda meletakkannya di tempatnya, kepingan seterusnya akan didedahkan. Bergerak ke hadapan dengan maklumat yang tidak lengkap adalah satu tindakan iman yang mendalam. Keraguan pasti akan datang. Ia adalah sebahagian daripada pengatur caraan lama kita. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Melawan keraguan hanya memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, akuinya dan kemudian dengan lembut, kembalikan fokus anda kepada keadaan koheren. Kembali kepada perasaan impian yang telah tercapai. Inilah masanya resonance dan penyegerakan atau entrainment berlaku. Apabila anda secara konsisten mengekalkan frekuensi koheren, medan tenaga peribadi anda mula menyegerak atau menyelaraskan medan kuantum di sekeliling anda. Realiti di sekeliling anda tidak mempunyai pilihan selain mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi baru anda. Inilah sebabnya mengapa anda mula melihat kebetulan yang aneh atau synchronicity. Orang yang tepat menelefon, peluang yang sempurna muncul. Ini bukan sihir, ini adalah fizik. Ia adalah undang-undang resonans yang sedang beraksi. Realiti anda sedang mengejar getaran anda. Jadi, kita telah melihat bahawa jalan menuju pencapaian sejati bukanlah melalui paksaan dan kawalan yang lebih kuat, tetapi melalui penyerahan, kepercayaan dan penjajaran yang mendalam. Ia adalah satu anjakan paradigma yang radikal daripada apa yang kebanyakan kita diajar. Ia adalah anjakan daripada mencuba kepada menjadi. Daripada paksaan kepada aliran. Ingatlah, apabila anda berhempas pulas, anda menjerit kekurangan kepada alam semesta. Apabila anda berserah dan menjadi selaras, anda menjadi magnet getaran untuk realiti yang anda inginkan. Anda tidak lagi mengejar impian anda. Anda membenarkan impian anda datang kepada anda. Ini bukan tentang kemalasan atau tidak melakukan apa-apa. Ia adalah tentang melakukan perkara yang betul, pada masa yang betul, dengan tenaga yang betul. Ia adalah tentang membenarkan kebijaksanaan yang lebih besar daripada minda sedar anda untuk membimbing anda melalui tindakan yang berinspirasi. Saluran ini dicipta dengan niat, kasih sayang dan cinta untuk menyokong perjalanan anda mengingati siapa diri anda yang sebenar. Anda adalah pencipta yang berkuasa. Kuasa anda tidak terletak pada kekuatan otot anda, tetapi pada koheren hati dan minda anda. Saya menjemput anda untuk membawa prinsip ini ke dalam hidup anda mulai hari ini. Perhatikan di mana anda sedang memaksa, di mana anda sedang berjuang. Dan di saat-saat itu berhentilah. Tarik nafas. Ucapkan pengisytiharan itu. Saya izinkan ia menjadi mudah. Rasakan anjakan dalam badan anda. Kemudian dengar untuk bisikan tindakan berinspirasi. Percayalah prosesnya. Percayalah diri anda. Jika mesej ini bergema dengan anda, sila suka video ini, langgan saluran kami dan kongsikannya dengan seseorang yang mungkin perlu mendengarnya hari ini. Bersama-sama, kita boleh beralih daripada budaya perjuangan kepada budaya aliran dan kemudahan.